Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mengapa seorang Muslim dituntut melaksanakan solat 5 kali dalam sehari dengan mengambil kira masa ibadah yang diluangkan? Tidakkah ia menghambat produktiviti kita? Mungkin ada sebahagian manusia yang pernah terdetik sedemikian. Dalam konteks masyarakat hari ini yang mengutamakan kecemerlangan dan kejayaan, masa yang kita miliki merupakan satu sumber yang bernilai. Namun, bagi seorang Muslim, solat tidak sepatutnya menjadi penghambat kecemerlangan. Sebaliknya, solat adalah penguat jiwa dan pemacu kecemerlangan peribadi serta seluruh kehidupan. Apakah sandarannya? Perhatikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama dan kedua surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda yang bermaksud, sesungguhnya amalan pertama yang akan dihitung ke atas seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka dia akan berjaya dan selamat. Dan jika salatnya rosak, maka dia akan rugi dan menghadapi kegagalan. Riwayat At-Tirmizi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, benar sekali, salat adalah tiang agama. Namun, salat tidak wajar dijadikan sekadar rutin yang dilaksanakan bak melepaskan batuk di tangga, asalkan memenuhi kewajipan agama. Ketahuilah, salat adalah satu keutamaan yang membawa banyak manfaat bagi umat manusia. Di sini, mimbar ingin berkongsi 2 mesej utama berkaitan salat sebagai pedoman bersama. Yang pertama, salat adalah kunci kejayaan, bukan penghambatnya. Salat mengingatkan manusia bahawa kejayaan yang sebenar tidak dinilai dengan kayu ukur kehidupan material sahaja. Benar, sebagai Muslim, kita dituntut agar mengurus kehidupan dunia, mencari nafkah, menyara keluarga dan membina kehidupan yang selesa dan bermakna. Namun, dalam kehidupan pasti kita akan menghadapi cabaran. Kesusahan adalah satu cabaran dan kesenangan juga adalah ujian. Di sinilah solat berperanan sebagai satu saluran langsung yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Dialah yang menjadi sandaran dalam setiap perkara. Ketika dibelenggu kesusahan, kita meminta pertolongannya. Kita dikurniakan kesenangan, kita tetap memohon bimbingan serta pemeliharaannya menerusi salat kita. Yang kedua, salat melahirkan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Saudara sekalian, banyak aktiviti harian kita terdorong dari tuntutan semasa. Seorang pelajar contohnya, gigih belajar kerana konteks memerlukan dirinya menjadi seorang yang berilmu dan kemudian dinilai menerusi peperiksaan. Lain halnya dengan salat. Kerana salat adalah usaha yang didorong pilihan kita sendiri, bukan tuntutan semasa, dan ia dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala khusus untuk penilaiannya. Di sini tersirat satu jaminan buat diri kita bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat dan menghargai setiap usaha serta keadaan kita, walaupun manusia mungkin tidak melihatnya. Bagi seorang Muslim, salat melahirkan satu ketenangan yang sukar didapati dari sumber yang lain. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, barangkali ketenangan inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan apabila baginda memerintahkan Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, "Wahai Bilal, gaungkanlah iqamah, tenangkanlah kami dengannya," yakni salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah dalam menjaga salat dan menerusinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita kejayaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.